Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hey! Apa hal korang sahabat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, betul-betul. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Yap, aku rasa ini first time company ni bagi aku kasut ni. Yang aku ada brand yang ni, yang sebelum ni. Tapi aku pakai yang trail. Sebab dulu kan aku main trail, sepatan. Jadi aku belilah dorang punya trail shoes. Tapi bila pergi dekat kedai kasut, macam dekat Running Lab, Marathon Shop, even dekat Sport Direct, aku bila nampak aje kasut ni mesti macam aku cuba, sangat-sangat best. Tapi tak pernah nak macam bila nak beli macam Tapi akhirnya dorang bagi aku review untuk version yang terbaru. Inilah dia review jujur untuk New Balance. Apa ni? Fuel Cell Rebel V5. Dah 5. Kita cerita pasal spek. Kejap. Gitu. Dia bagi aku surat khabar. Suruh aku, dekat sini semua ada. Baguslah diorang ni. Okey, dia punya berat dia 220 gram. Dia punya stack height dia 35 mm, heel drop 6 mm, dan ini adalah daily trainer shoes. Tapi aku buat speed pun okey. Tapi dia daily trainer lah. Kita cerita benda yang obvious yang bila aku pakai terus jatuh cinta. Dia punya midsole. Ini Piba blend kisah sekali, proses sekali dengan Eva Foam. Wow, jadi apa yang bestnya, memang soft gila dia punya midsole. Jadi dari segi shock absorption tak ada masalah, dan bounce pula, ini energy return bukan main-main guys. Bahagian outsole dia pula, aku boleh cakap dari segi traction memang sangat-sangat bagus. Dari segi durability dia pun sangat-sangat bagus. Ini mileage memang boleh pergi jauh punya ni. Bahagian apa dia pula, dari segi dia punya heel memang padded, ngam. Dia punya breathability dia, bila kau tengok bahagian apa ni kan, kau dah rasa ini macam racing shoes punya spek tau. Dia nipis tapi selesa dan sangat-sangatlah breathable. Dia juga pakai teknologi Phantom Fit. Jadi memang dia tak ada masalah, dia akan lock kaki kau dengan sangat-sangat bagus lah. Hari tu aku pakai masa aku buat indoor punya event 100 second challenge. Dalam tu dia adalah lari. Padu babe kasut ni bila lari. Dia macam mana nak rasa, sorry kalau aku nak comparekan sikit, sebab di antara kasut-kasut yang aku rasa dia punya ni midsole yang sangat-sangat best ni, contoh macam Nova Blast 5. Siapa pernah pakai mesti rasa macam pijak je macam wow.
Macam tu kan. Satu lagi, mungkin korang-korang yang suka dengan midsole untuk Adidas Evo SL. Memang, lebih kurang macam tu lah rasa dia. Memang sangat-sangat padu punya ni. Dan aku test juga sebenarnya untuk aku punya daily run dalam 5 km. Smooth. Transition. Cantik. Kaki. Rasa tak penat. Tak ada masalah sakit-sakit ke, apa benda ke. Tak ada rasa kaki panas. Bounce. Memang power gila. Memang comfort. Kadang-kadang aku macam memalaskan kaki aku saja nak test. Dia punya shock absorption dia memang, memang best gila lah. Stability pun bagus sebab tengok memang besar kan dia punya bukaan dia kan. Dan, silap. Namun, of course lah, adalah juga benda-benda yang sedikit tak best. Sebagai contoh, depan ni, torum dia agak narrow sikit. Aku tak ada masalah sebab aku ni kaki wide, tapi entah macam mana kadang-kadang boleh je kasut-kasut yang tak berapa nak wide ni ngam dengan kaki aku. Tapi mungkin korang yang ada apa bunyan yang macam terkeluar tu kan, mungkin tak berapa nak selesa sangat. Macam aku cakap tadi, dari sudut durability, outsole tak ada masalah. Yang aku risau dekat bahagian-bahagian lain ni. Nampak ni. Dia dah jadi macam kalau kau tengok Nike Alpha Fly punya midsole kan, kadang-kadang dia dah terlampau bounce ni kan, tiba-tiba dia dah jadi macam aku risau benda-benda macam ni dia akan jadi senang terkoyak, dia senang haus. Dia bukan haus lah, dia macam dia punya keanjalan dia tu boleh jadi semakin kurang nanti. Tu yang aku risau lah. Dan kasut ni telah pun dijual, boleh pergi dekat New Balance punya kedai-kedai yang berhampiran dengan harga RM649. Average satu kan, harga memang zaman sekarang lah kan. Kau nak jumpa harga 200-300 dah tak jumpa dah. Even kasut China pun, kalau yang level macam ni, memang dah tak boleh nak jumpa harga yang 200-300. Tapi nasihat aku, pergi cuba dulu. Untuk aku, memang the best, terbaik. Cuma yang sikit-sikit tu je lah. Tapi untuk korang, aku tak tahu. So, boleh pergi cuba dululah. Shout out and thanks to New Balance Malaysia. Sebab akhirnya mempercayai aku untuk aku buat review jujur untuk fuel cell Rebel V5 yang version baru ni kan. Tapi bila aku cuba yang V4 pun memang sangat-sangat sedap. Jadi aku terkejut yang kan diorang nak bagi aku yang V4, dia bagi yang V5 punya. Memang sangat-sangat buin lah. Jangan lupa pergi test, pergi beli Atomy, sebagainya semua ada. Tapi kalau boleh jangan berhutang. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Sekiranya ada komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Ringan kasut ni. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Rebel. Wow, lawan. Best kasut ni. Serius best. Betul, jujur. Best.